Hello. Ah. Kak. Waalaikumsalam. Kejap. Saya berhenti tepi. Tengah drive. Kejap Saya berhenti tepi jap. Alamak, tak ada handfree ni. Okey, alright. Telefon pula. Tak sabar nak sampai dah ni. Okey. Hello Kak. Syah parking tepi. Nak cakap lah ni. Sabarlah. Nak sampai dah. Ya, nak sampai dah. Akak tunggulah situ. Dah on the way. Nak dah sampai. Sikit lagi nak sampai. Kejap lagi sampai. Iya. Alright kakak. Alright. Okey Kak ni tunggu situ Aduh. Kak. Tulitlah. Tak ada apa lah. Let's go. Assalamualaikum. Akak. Assalamualaikum. Abang cari siapa ya? Awak ni siapa? Saya Orchid. Orchid? Saya tinggal di sekitar sini. Saya nak cari kakak saya ni. Dia dah memang ada kat sini. Dah janji nak jumpa kat rumah ni. Ni rumah monyang saya ni. Ada nampak kakak saya tak? Saya dah janji kan dia nak jumpa kat sini. Itukah kakak abang? Sini ya kawasan Sinilah saya. Kakak ni. Penat saya pergi sana. Assalamualaikum. Tak keluar-keluar pun. Katalah dia tunggu sini. Tadi kemarin beria call saya bila sampai. Apa? Patutnya ni, akak kau ni yang cakap lebih tahu tak? Kau tadi telefon, khabar suruh tunggu. Kau tak khabar pun tunggu kat sini aku, tunggu kat rumah aku, dan pergi tunggu kat rumah. Tunggu sinilah Kak. Nak tunggu kat mana lagi? Sinilah rumah yang kita ni. Tak masalah sekarang ni. Kau nak ambil lah Kak tadi. Bawa datang sini. Kak sekangkang kera nak ke sini nak bawa kereta juga. Lah. Adalah Kak ni. Tak, kau jap bila dah nak ngasuh kereta kau tu? Lah. Syah. Kau cakap seorang tadi. Kau dah cakap seorang? Yo, kau cakap dengan siapa tadi? Cakap seorang ke tadi? Tak ada orang pun. Okey. Tadi ada Kak? Kau ni biar bodoh, Syah. Ini ya betul. Akak ni fikir bukan-bukan ni. Bukan masalah fikir bukan-bukan. Rumah ni memang dah lama tinggal. Kau tahu tak? Kau Hai, Nen. Hai, abang elok loncik. Abang elok loncik. Nen, nampak kat hang, Nen. Hang semakin segok, Nen. Aku rindu kat hang, Nen. Nen, malam ni dating? Tak apalah. Sekejap lagi aku abang kat hang lain, no. Okey. Okey, lo. Siapa ni? Bye, Nen. Bye-bye, Long. Oh. Kau marah. Kemain lagi. Tadi kemain macam singa. Yang terbuan marah saya. Jangan marah. Janganlah marah. Tengok. Siapa berada rambut perang tu? Kau mana tahu? Tak tahu pula. Siapa? Akak dah pandai menggatal, Apa pula akak pula menggatal pula bila masuk lah dia menggatal siapa yang datang? Tadi. Tak, sekarang ni siapa yang datang?
Yelah, samalah yang akak pun hehehe. Kenapa? Dah pandai sekarang Biasalah tu. Ah. Dah lah, pergi masuklah. Dongailah. Yelah, saya pun nak gerak lah, Kak. Sekejap lagi. Tak. Mandi-mandi nak relax. Lepas tu, saya nak percari ilham. Syah. Apa lagi? Naik je lah. Lain macam lah Ukman ni, Syah. Tak ada macam lah. Jom lah, naik lah. Kau masuk dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya jumpa saya korek mata dekat. Jangan risau. Kau ni, Tak ada Syah. apalah, Kak. Naik je lah. Cakap Kak. dosa betul lah kau ni. Jom lah naik. Wih, gitar kapuk kau ni. Gitar kapuk kau ni. Usaha betul lah. Naik je lah. Lain macam, Syah. Bela kambing ni. Akak aku ni bela kambing ke? Mana datang ni? Cari ilham sikit lah. Naiklah kereta, jalan sini sana. Aduh, jodoh kita takkan ke mana. Aduh, jodoh kita takkan ke mana. Angin. Akak. Ingat lagi lagu akak dengan arwah Abang Sulaiman Haruslah. Akak ni. Kau ni kan tompek jatuh lagi kan di konang ini kan pula cinta pertama. Baguslah akak ni cinta sejati kak Minumlah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kak. Dia sama. Syah, akak nak tanya sikit boleh? Apa kak? Tanya apa? Akak perhatikanlah. Kau ni kan dari pada mula sampai bawalah kau ni. Akak perhatikan kau rumah cakap seorang-seorang lah. Mana ni cakap seorang-seorang kak? Pandai kak ni. Dah kenapa pula ni? Tak adalah seorang dan dia sorang Syah. Kenapa? Tak, kau okey kau tak ni Syah? Okey. Saya okey. Kau demam pun? Tak ada demam. Okey, sihat. Sampai semua okey. Semua sekali saya lapar sikit je. Tapi kak, saya nak tanya akak lah. Kakak tak perasan semalam kot. Saya sampai-sampai. Saya kakak ada seorang gadis ke wanita, saya tak pastilah. Tapi dia kenalkan nama dia Okit je kak. Okey. Takkan tak ada orang kampung di sini nama Okit? Kau ni, kau dah kenapa Syah? Mana ada orang nama Okit dalam kampung kita ni? Mawar adalah, Molo adalah, Tanjung adalah. Tak, nama dia Okit. Bukan Mawar Tanjung semua. Bukan. Nama dia Okit dia cakap. Okit Dia pakai mana? kebaya hitam. Dia cakap, itu kakak awak ya? Macam tu lah lebih kurang. Dia punya cara cakap tu. Kau ni kan Syah, makin lama dan layan, makin seram tongkuk dan lah. Polik-polik lah kau ni Syah. Apa yang pelik ni kak? Akak ni apa saya cakap semua tak kena lah kak ni. Daripada akak mula datang, kak Syed takut je. Aduh, kita dah moden lah kak. Ni bukan lah. Saya dah kata kat kak kalau dia datang kacau kita kak, saya korek mata dia. Tak tahu nak cakap lah. Orang cari ilham, bercakap dengan orang. Tapi kau bercakap seorang-seorang. Ini yang buat anak kak ni. Tak tahulah dia nak khabar apa lah. Akak dan kau tak kisahlah. Basuh diri pun dan dah tak sodar dah pun dan cakap ni. Kau tak. Akak ni fikir banyak sangat. Orang macam akak ni elok kahwin cepat. Senang. Memang baguslah Pak Long tu datang. Jumpa dengan akak. Cantik muka kau. Basuh kau tu. Kau ingat dan ni sungguh pun bujang bertanda. Ada taste juga kau tu tak? Dah lah, malah nak layan kau ni lah. Kakak saya lapar ni. Yolah, dia nak pergi masak lah ni. Kau makan apa tadi? Kari kepelikan Minta Kari bukan kepelikan main. tau. Diman Kakak bukan. masak sedap. Ayolah, kari kepelikan lah apalah. Aduh, malih melayan budak ni lah. Seorang dan Kamu itu sempurna. Akak, masak sedap-sedap tau. Macam tu lah. Abang cari lirik lagu ya? Ni Okit kan? Ya, saya okey. Yang semalam tu kan? Abang mahu okey bantu abang? Okit pandai buat lirik lagu ke? Saya boleh bantu abang. Oh ya ke? Tapi bukan di sini. Kalau bukan dekat sini, nak bagi dekat mana? Di sana. Ya kak? Kau cakap dengan siapa tu, Syah?
Cakap dengan ni. Okey. Kau ni kan, daripada mula sampai cakap sorang-sorang ni. Baik dan seorang bangkok je lah. Dia nak masak ni, Syahul. Ada ni Kak, ni dengan tadi ada Kak. Dahlah sini nak tolong dengan paman dan masak dapur dan Syah. Tadi ada Kak. Dia cakap, jumpa saya kat muara sungai ujung. Ada muara sungai ujung ni Sudahlah tu. Ha? Sini aja. Ay, Kak ni. Ui. Masuk dalam rumah balik lah. Air kosong ke tu? Cari ilham je lah. Sambil-sambil minum air panas. Nak tunggu Kak Nen masak kari kepala ikan. Lambat lagi nak siap. Plastik kena silang Ismail ya. Bang. Kamu itu sempurna di mataku yang wujud tercipta. Abang Syah kan? Abang tu yang penulis lirik kan? Saya komposer tulis lirik. Kenal ni? Abang, saya minat sangat dengan abang. Terima kasih. Terlampau minat sangat. Ya Saya ke? sudah jumpa abang kat Seremban. Tapi abang tak pasal saya pun. Ya, betul. Abang duduk Seremban kan? Saya duduk Semban. Lepas tu kenapa? Abang memang dah lama kan? Ya, dah lama dah. Jadi. Sebenarnya, Abang, sorry. Saya lupa nak cakap sebab saya terpakai. Saya sangat jumpa abang. Terima kasih. Abang nak order air ni. Nak order air. Order air apa? Abang nak order air teh tarik 1. Teh tarik. Ya. Saya akan abang nak order air. I love you. Ada ni. Bang, air dah siap. Khas untuk apa? Abang rasa abang order lain tadi. Bukan air TO, teh tarik. Alah bang, sorry bang. Sebenarnya saya sangat terkesima tengok abang. Sampai saya tersilap air abang. Oh, ya ke? Tak apa dik. Boleh lah. Sorry abang. Tak apa, boleh. Bismillah. Sedap tak bang? Sedap. Sedap. Terima kasih abang. Tak apalah. Minta diri dulu lah Berapa dik? Tak apa bang. Saya belanja abang. Belanja saya ni? Ya, saya belanja abang. Khas untuk Betul ke? Ya. Okey, alright. Baik-baik orang kampung ni Okeylah. Saya minta diri dulu lah Apa bang? Okey. Esok abang saya ilham kat mana bang? Esok. Tengok kawasan sini ada sungai air. Kawasan sungai tu ke? Kalau saya join sekali boleh? Ah, Bolehlah bang. nak datang je lah. Tengok keadaan macam mana lah. Okey bang, terima kasih. Okey, alright. Saya gerak dulu lah Okey bang. Okey, terima kasih belanja. Okey. Okey, terima kasih. Okey bang. Alright, okey. Terima kasih. Oi! Aku perhati hang dari tadi ya. Dia tu main budak tu main hang mengedip. Hang jaga sikit perangai elok. Hang tu adik aku tau, jangan bagi aku malu. Apa bang? Biarlah. Biar. Pian hang. Tak guna semua. Geramnya aku. Daddy nak pinjam handphone nak tengok TikTok Bro Syah. Ish, gini ni. Antara tengok duduk senang. Sekejap. Ambil senang. Senang kacau aku. Daddy ni gerekur boy. dah. Bro Syah. Meluat aku dengar nama tu. Assalamualaikum. Wan. Waalaikumsalam. Jam sihat. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Ya Allah Ustaz sihat? Rabbi. Alhamdulillah sihat. Ya Allah Rabbi. Tak habis dengan janda. Aduh, Ustaz, nak buat macam mana Ustaz? Boleh tengok je lah Ustaz. Kan Bila buat nak apa nikah pun. ni? Entahlah Ustaz tu. Elok Ustaz tanya nak nikah. Duduk Ustaz, duduk. Ustaz jangan kursi. Kalut tak? Allahu Akbar. Apa cerita? Gini Ustaz, saya ni betul-betul saya nak marah ni Ustaz. Saya marah sangat-sangat. Jangan marah Ustaz. Bukan saya nak marah kat Ustaz. Apa tu? Saya marah ni. Okey, kenapa tu? Apa cerita?
Siapa Syah tu? Ustaz lah? Ustaz kenal dia? Oh, Syah tu dia baru balik pergi rumah Onyang dia. Dah, pasal apa yang duduk main dalam ni semua, duduk try budak kampung sini? Dia tu budak luar. Saya tak pernah nampak pun sekali dia. Ustaz, dia datang sini. Ustaz depan ni, dia try adik saya, Ustaz. Saya ada sini. Ni, kursi ni, saya duduk kat sini. Sabar abang, sabar. Jangan marah. Bukan marah, Ustaz. Dia tu orang luar main sini, korang hormatlah kita kat sini. Ya, kita masuk rumah orang kena hormat kan. Ya, Tapi Ustaz. setakat ni, apa saya nampak? Saya tak pernah nampak lagi lah. Sepanjang dia duduk, dia balik rumah Onyang dia balik. Tak pernah sekali pun saya nampak dia. Ustaz, saya nampak depan mata, Ustaz. Ni depan mata saya, Ustaz. Benda jadi, Ustaz. Ni saya cakap benda jadi. Jangan pandang orang baik Okey. ni, yang baik. Ni awang. Awang kata tadi, awang tak nikah sebab adik tak nikah lagi. Okey, katakanlah. Kenapa salahnya? Kalau adik awang suka dengan Syah, nikahkan je. Apa masalah? Masalah, Ustaz. Apa masalah? Memang masalah. Saya tak suka orang luar main dekat kampung kita ni, Ustaz. Main senang-senang yang buat lagu tu. Tambah-tambah ke adik saya, Ustaz. Saya tak nampak apa masalah. Apa masalah? Masalah dia tu orang luar, Ustaz. Ustaz faham tak? Sudahlah, Ustaz ni. Astaghfirullahalazim. Hai, mana Syah ni? Kobar tadi lapar Bona nak makan. Syah! Mela, dah masak dah. Dah siap ni, Mela makan. Apa pasal pintu tak kunci ni? Assalamualaikum. Kak Nen? Kak Nen ni. Orang ni. Kak? 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 Ish. Dah masak ke ni? Ui, kari kepala ikan. Ui, sedap weh. Mana Kak ni? Kak? Dah masak tapi dia hilang pula. Nak call ni. Kak? Mana hilang ni? Hai. Waalaikumsalam, Mak. Kak pergi mana ni? Lah, kenapa suara terketar-ketar ni, ya, Kak? Hah? Akak nak buat apa? Memang Kak masak kari kepala ikan, kan? Tak, saya datang ni sunyi. Pintu terbuka biar terlopong ni. Kenapa ni? Hah? Memanglah kari kepala apa? Kepala manusia. Kak mengepek lah Kak ni. Saya baru rasa Kak masak sedap gila tadi. Akak kat mana? Saya dah balik. La ilaha illallah. Abang seorang saja malam ini? Okey. Apa Okey buat malam-malam rumah abang ni? Okey di sini mahu menemani abang. Abang mahu Okey temankan abang? Itulah. Abang mana hilangnya tangan kat abang ni. Tadi dia ada. Tiba macam-macam lah. Dia kata tempat ni puaka lah, berantu, ada kepala dalam tudung saji. Epek lah. Okey lah. Kalau Okey nak teman abang, okey juga kan. Kalau okey, apa-apa okey je. Sebab Okey pun janji nak bagi lirik lagu kat abang kan. Abang masih ingat ya? Mestilah abang ingat. Tak boleh bagi malam ni ke? Kenapa nak tunggu esok? Alang-alang. Sabar. Esok Okey akan bagi lirik itu pada abang ya? Kena tunggu jugalah ni. Iya. Cuba bagi sikit-sikit je abang nak. Boleh kan? Belanja lah sikit. Kita Okey. Baiklah. Abang dengar ya. Aku tak bisa menahan rasa rinduku pada kamu yang bertata di dalam sanubari. Boleh macam lah. Macam lirik M. Nasir ya. Aku tak bisa menahan rasa rinduku pada kamu yang bertahta
Di dalam sanubari. Dah dapat dah sikit-sikit. Lah, sikit je belanja lah lagi Okit. Okit? Okit? Mana ni? Hai. Macam cik semua ni. Ramai hari ni datang, alhamdulillah, datang surau ramai. Tapi Syah ni aku tak nampak mana pergi dia. Ya Allah, budak bertuah. Hei Syah, patutlah tak ada kat surau tadi. Kau buat apa kat sini Syah? Hei. Syah. Bangun. Astagfirullahalazim. Okey. Bangun. Okey kejadahnya ni ustaz, ni Abang dah ustaz. dapat lirik tu lagi. Lirik apa? Okey bagi tak habis. Dah tak ada bangun. Ni ustaz. Okey tak ada. Ni ustaz. Bangun. Astagfirullahalazim. Istighfar. Mengucap. Ni kat buluh Syah. Kau tidur kat buluh ni. Kenapa rumah kau jauh daripada sini? Bangun. Ni Ustaz. Buluh kat tepi sungai jauh. Ujung kampung ni. Ya Allah, bangun. Bangun. Saya boleh ada kat sini ni. Manalah ustaz tahu. Dah. Okey. Dah, jom ustaz datang kamu balik. La ilaha illallah. Patutlah tak ada kat surau. Ha. Okey tak ada dah. Balik. Ya salam. Dah jom. Okey tadi lagi. Tak ada okey. ada. Tak ada okey. Okey tak ada. Dah, duduk. Allah. Duduk. Aduh. Kau dah kenapa Syah? Ha? Saya tak tahu lah. Macam mana saya boleh tidur dekat pokok buluh tu? Manalah ustaz tahu kamu ni. Sakit-sakit. Kau lama pun tak tahu berapa kamu tidur kat sana tu. Semalam, saya dah dapat lirik tu. Lirik apa? Okit. Okit. Tak ada orang nama Okit Syah. Siapa Okit? Saya pelik lah Ustaz. Saya cakap dekat Kak Nel. Kak Nel tak percaya. Saya cakap dekat Ustaz tak percaya. Padahal Kak Nel, Ustaz memang orang tempatan sini. Sebab itulah Ustaz kata tak ada. Nama Okit tu tak ada, tak wujud. Kau istighfar sikit Syah. Astagfirullahalazim. Saya pelik lah. Buat mengucap istighfar. Dah lah, apa Ustaz cakap lah. Terima kasihlah tolong angkat saya kat sini. Yang penting senja ni, saya nak jumpa Okit dekat ujung La sungai. ilaha illallah Muhammad ya Rasulullah. Terima kasih Syah. banyak lah Ustaz. Dah lah Ustaz. Ustaz balik lah. Istighfar sikit lah. Ustaz balik lah Ustaz. Yelah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leman? Oh, Leman. Panas Leman, oi. Okey, Leman. Makan dulu dah. Assalamualaikum Pak Long. Syah. Waalaikumsalam. Main mana? Rumah pusaka. Datang cari idea. Dekat ujung sungai tu. Tengok baik. Kamu buat lagu ke, Syah? Lagu, saya komposer. Oh, komposer. Yang balik rumah pusaka saya ni. Saya pelik lah Pak Long. Pasal lah orang macam pandang saya semacam balik rumah pusaka ni. Saya pun tak tahu. Tak ada apalah kot. Akak saya sendiri pun semalam saya datang-datang tengok dah hilang lah. Kat ni hang. Hang kira dengan dia. Lepas tu dia saya bukan boleh buat apa. Ngarut lah dia. Aku tahulah, aku kenal lah Nen tu. Hai. Pak Long minat kat kakak saya ni. Aku memang syok kat dia, Syah. Tapi kalau ada jodoh, kami nak cepatlah insya-Allah. Oh, bakal jadi abang ipar saya ni Pak Long ni. Sebab hang pun tinggal kat ni hang lama dah kerja luar kan. Ni hang balik ni, aku lebih kenal dia lah ni. Kan? Jadi itulah hang duduk rumah tu. Macam mana okey semua? Okey, tak ada masalah apa-apa pun. Cuma pelik sikit lah. Saya pagi tadi macam mana saya mengigau ke apa boleh duduk dekat pokok buluh. Lepas tu ustaz datang tolong saya. Dia orang cakap saya ni angau lah apa. Tak, saya pelik sekarang ni. Kawasan rumah tu ada seorang perempuan. Dia kata nama dia Okit. Okit? Kalau kenal tak sekitar kawasan ni. Dia kata nama dia Okit. Aku nak cerita dengan hang pun
Nantilah Syah. Bila ada waktu dia sampai waktu dia aku Pak Long tak cerita. kenal ni. Tak apalah Syah, aku ada kerja lah. Pak Long, sabarlah dulu. Baru nak beritahu. Banyak lagi kerja Pak Long nak buat ni. Nantilah lain kali ya. Okey. Nah, Assalamualaikum. Pak Long. Waalaikumsalam. Pelik betul lah. Tak kisahlah. Yang penting aku ada janji dengan Orchid. Nak sambung lirik malam tadi. Okay. Orchid, I'm coming. Dekat pukul 6 dah. Pelik. Nak jumpa aku time senja. Misteri betul Orchid ni. Hai. Makin misteri. Orchid, sorry. Lewat sikit borak dengan Pak Long ni. Tidak mengapa. So, boleh abang dapatkan lirik yang Orchid nak sambung tu? Ya, boleh. Macam mana tu? Kamu itu sempurna Kamu itu sempurna di mataku, di mataku, yang luhur tercipta, yang wujud tercipta, cerita di ufuk cinta. cerita di ufuk cinta. Okey. Apa nak sambung? Bayang wajah yang terdambar di matamu, erti anugerah yang terlahir di matamu. Aku tak bisa menahan rasa rinduku pada kamu yang bertahta di dalam sanubari. Kamu yang sering bermain di dalam benak mindaku. Tiada dua kamu kesempurnaannya. Kamu itu sempurna di mataku, yang wujud tercipta. Kenapa Orchid? Mengapa dia di sana? Siapa dia? Orchid? Abang Syah. Yang nak bawa kuih untuk Abang Syah. Yang nak bawakan kuih untuk abang ni. Kuih? Ha. Tapi tadi... Abang. Tadi apa cakap dengan siapa tadi? Tak, abang... Abang praktis nak cakap dengan Yana kan? Abang rindu Yana kan? Ada perempuan Orchid. Nampak tadi Orchid. Abang ni asyik okey je. Abang tak payahlah abang. Yang ni suatkan untuk abang ya. Abang nak gerak. Abang nak cari Orchid. No, tak apa, okey. Abang. Tak apa, okey. Tak apa. Sikit je bang, abang. Sikit je abang. Abang. Woi, Kamjat! Kamu buat apa hari ni? Kamu buat apa dengan adikku? Kamu buat apa ni? Ambil balik! Abang. Abang. Padahal tu abang. Ambil balik! Abang, tolong. Abang. Salah apa ni? Abang. Apa dia? Apa ni, woi? Allahu Akbar, woi! Awam! Anda kenapa? Allahu Akbar! Mengucap je! Mengucap! Astaghfirullahalazim. Ingat Tuhan, Wan. Balik! Dah, balik! Aku datang balik! Hang nak ngadap aku? Nak. Mai!
Kalau betul, mai! Aku tunggu. Kembali! Allah Akbar. Syah. Ha, ingat. Baru nak pergi Malaysia. Weh. Macam mana korang ni? Nak nampak hantu apa? Ha? Hantu! Apa nak mepek ni? Hantu bang, hantu bang Weh. nampak tidak hantu tidak. Ah, Apa? hang ni biar betul ni. Ni tak nak kerja leng ni. Celaka ni lah. Kamjat tu biar kerja. Syah tu lah biar kerja ni. Hang tunggu. Hang tunggu. Baru Ang Syah. Hang tunggu Ang Syah. Kamjat Ang. Hang tunggu Ang. Aku bunuh Ang malam ni. Uish. Pasal apa ni? Tak pasal-pasal ni. Allah. Tak roti Nen bagi. No, Nen bagi kat hang seorang. Ha lah, saya boyfriend dia. Takkan nak bagi kat Ustaz. Ustaz bukan. Syah. Ustaz. Assalamualaikum. Syah. Mana? Keluar. Cari... Salam ni, salam ni. Oh. Allah SWT. Keluar cari idea. Buat lagu. Tu ada janji dengan Okit nak Okey. sambung seni kata yang dia bagi kat saya tu. Apa Ustaz? Tolong. Hang ni tak habis-habis okey. Aku ni malas nak cerita kan kat hang. Saya tak faham lah orang kampung macam ni. Ha, Lepas kali dia tak sejak faham. saya datang sini, semua tak percaya saya cakap. Saya nampak perempuan tu dan dia kata nama dia Okit. Saya jujur cakap sudah jatuh cinta kat dia. Jadi, Ustaz kisah apa? Pak Long kisah apa? Sekarang Ustaz dengan Pak Long sendiri pula. Dah lah. Yang orang yang saya percaya ni nak buat saya macam ni. Dah. Ni lagi penting daripada cerita Okey hang. Neh. Tahu tak cerita? Awang. Apa hal dengan abang Wang tu dah lah tumbuk saya tu ni. Ha. Awang dah tak ada. Dah meninggal. Si Ana pun dah tak keluar dah. Betul ni Ustaz. Ustaz bawa balik pada rumah dia. Meracau. Teruk. Dan kita rasa betul-betul lah kan Long. Apa? Ni semua cerita pasal Okey tu nak. Tahu lah, pening ada ni. Asyik okey. Ustaz asal sikit. Tadi nak kan? Ha, kamu. Oh, suap tu. Nen bagi. Dah. Ha. Tak. Tak percaya lu Ustaz. Takkanlah abang Wang dah tak ada. Tak ada dah. Dia accident. Tak ada dah. Baru Baik cakap semalam. tu. Orang dah tak ada dah. Syah. Semalam. Saya tak tahu. Dia accident. Ustaz bawa balik pada rumah dia. Lepas tu, si Ana tu meracau. Ustaz pulih dia. Setakat ni Alhamdulillah. Okey. Macam ni lah. Apa kena mengena dengan Okit pula? Macam ni. Tak, bagi saya cakap Ustaz. Dah. Sila. Hantar. Okit ni sebenarnya ni lah rumah dia. Pemilik semua kawasan sini. Dengan kuda-kuda yang aku jaga apa semua tu. Semua Okit punya. Aku sebenarnya tahu Syah. Okit ni siapa. Tapi aku malas nak abak kat hang. Kan? Tadi aku abak, hang kata aku murung. Nipu kau. Kan? Aku cakap KS sikit tau. Menipu kau ni. Ha. Jadi orang kaya terus dah. Oh. Itu nak abak kat hang. Hang kena dengar lah apa Ustaz abak. Kan? Hang pun pewaris. Tak tahulah generasi berapa. Aku pun tak tahulah. Tapi apa yang kami cakap ni betul. Kan? Segala-galanya benar. Betul Ustaz. Jangan mengaji oh. Ni. Ni. Ha, sambung lah Ustaz. Saya Dah. pening dah dia ni. Kita ni. Dunia berbeza.
Dia dunia lain. Kamu dunia lain. Okey? Kita dunia yang tak sama dan memang tak boleh bersatu langsung. Faham tak? Lupakan dia. Dia bukan ada apa lagi dah. Saya dah jatuh cinta dengan dia, Ustaz. Allah Rabbi. Kau dia tobatlah, tobat istighfar. Okey? Pak Long pun dah cerita dah Okey tu siapa. Lagi nak dengan Okey. Okey tu tak ada. Kami pun tak pernah jumpa, tak pernah tengok pun. Sepanjang kita hidup kat sini, memang dia tak ada. Dunia lain. Dunia dia tak nyata, dunia kita nyata. Ni, Syah. Ambil air semayang, semayang, ubah diri, istighfar banyak-banyak. InsyaAllah baca Quran ke apa yang patut hang buat pi ya. Dekatkan diri. Ni. Engkau ni pun, kamu ni pun dah lama dah tak nampak. Sejak duduk kat rumah ni, dah balik sini, Ustaz tak pernah nampak pun. Mungkin sekali dua lah mula-mula hari tu. Lepas tu tak nampak dah. Kasih apa yang jadi, Syah? Apa nak jadi? Itu hari kemarin jumpa dekat ni, bawa pokok bulu. Aku tak tahu Syah ni. Dah lah. Ketegak. Ni, Orang ni, kita ni. kata ketegak. Ni naik. Ambil air semayang. Solat taubat. Solat hajat. Minta kepada Allah. Dah. Penuh. Nak pergi karaoke ni. Astaghfirullahaladzim. Tak habis-habis dah. Kita dah menuju kalang kubur. Dah. Kita pergi ngeteng. TikTok. Karaoke kat TikTok pun. Itu tengah malam nanti. Dah. Syah. Ni mana? Jangan lupa apa Ustaz cakap tu. Pak Long cakap apa tadi dah? Ubah dia ni. Dah. Solat. Dekatkan dia. Minta dengan Allah. Faham? Aku nak karaoke. Ya. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Pergi kau. Pergi kau. Allah. Pergi kau. Teruk dah Syah ni. Awak! Saya abang awal dah kat Ustaz. Ustaz tak mau dengar. Kenapa? Halah, dia kena rasuk. Main naik. Allah Akbar. Ustaz tu teruk aduh. Astagfirullahaladzim. Siapa dia? Ni. Ustaz settle dulu. Saya duduk luar. Tak apalah Ustaz settle. Allahu Akbar, Syah. Astagfirullahaladzim. Kau dah kenapa ni, Syah? Aku adalah masa lalunya. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udhu sinatun. Allahu Akbar! Di ruang tu kau lari lagi dah. Syaitan nak kumah.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Syah Syah Astagfirullahalazim. Syah Man Dah semua dah lahir. Kasih tenang Ustaz, kenapa ni Ustaz? Ni tadi meracau. Rimau bagai dah. Dah bersilat sekali Ustaz. bagai. Apa dah? Astagfirullahalazim Ustaz. Allahu Akbar. Dah ambil dia ni. Syah. Bangun. Tak apa, yang tu Ustaz uruskan. Bangun. Kau ganggu anak cucu Adam. Ya, salam. Dah. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi kau dari sini. Ni tempat aku, bukan tempat kau. Ini tempat aku. Kenapa aku kena pergi? Sepatut kau yang pergi. Bukan kau asal sini. Ini tempat aku. Tanah aku. Asal kau lain, asal aku lain. Kau jangan ganggu anak cucu Adam. Aku hanya ingin menuntut hakku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi kau. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kul amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين الله أكبر. Ustaz. Ya. Macam mana Ustaz? Yang dengar tadi kan? Saya dengar. Jadi kita kena sempurnakan jenazah. Okey. Baik Ustaz, baik. Ya? Ya. Jom. InsyaAllah kita cuba yang terbaiklah Ustaz. Yalah, ya. Ya. Baik. Ustaz, kita baliklah. Allahu Akbar. Allah. Siapa engkau sebenarnya ni? Maafkan Okey, Abang. Okey telah bersalah sangka terhadap Abang. Okey menyamakan Abang dengan lelaki yang tiada berjiwa, yang telah mengkhianati Okey. Kerana Okey telah jatuh cinta terhadap Abang. Tetapi dunia kita berbeza. Dan kita tidak mungkin bersama. Okey harus pergi. Okey harus meninggalkan Abang. Maafkan Okey, Abang. Okey juga menyintai Abang. Tapi dunia kita bukan di sini. Mungkin kita akan berjumpa di sana. Okey pergi dulu. Belum. Alright. Okey. Semua okey Alhamdulillah. Jom. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم.
Syah? Belum. Ya. Jom kita, Syah. Tolong tunggu. Abang. Terima kasih, Abang. Aku tak bisa menahan rasa rinduku pada kamu yang bertata di dalam sanubari. Kamu yang sering bermain di dalam benak mindaku. Tiada dua, kamu kesempurnaannya. Kamu itu